Kita ada juga kelas full course intensif. Kelas ni dalam masa terdekat ni last hari Sabtu ni sahaja. Last hari Sabtu ni sahaja. Harga asal kita 200 berapa? Saya pun tak ingat harga. 239. Okey. Harga asal kita, harga asal kita 417. Kita ada harga launching. Tapi kadang-kadang je kita akan buat. Okey. 239, sekarang harga 339. Hari Sabtu Ahad ni kita ada kelas untuk advanced analysis dan juga report mastery. Untuk fundamental, kelas kita next lepas raya baru kita buat balik kelas kita. Okey. Okey. Kelas fundamental kami ajar by topical. Macam mana untuk anda mahir secara topikal lah dengan Google Sheets. Okey. Contohnya macam mana cara nak isi data dengan betul. Okey, biasa berlaku lah. Kalau orang-orang lama dia akan isi data tarikh, dia letak titik 11, titik 12, titik 19, sampai 3 contohnya. Okey. Dan biasa berlaku dia isi data tarikh dengan betul, tapi ada error pula berlaku. Dia tak detect sebagai data tarikh yang betul. Sebab kita tak setting. Sebab dekat dalam Google Sheets ni, by asal kalau kita tak tukar, dia akan ikut setting US. Okey. Setting asal dia adalah setting US, United States. Okey. United States ni setting tarikh dia bulan kat depan, hari kat tengah, tahun kat belakang. Okey. Jadi kita kena ubah sistem UK. Sebab sistem UK ni hari kat depan, kemudian bulan, kemudian tahun. Kita kan pakai macam tu kan, 11 Disember. Kita bukan Disember 11. Sebab tu kadang-kadang ada masalah lah sikit, tertukar-tukar. Bila kita isi 31 Januari, tapi bila saya pakai sistem US, dia baca 31 tu sebagai bulan. Dan jadi data error lah kat situ. Okey. Okey. Dekat dalam fundamental juga kita ajar satu formula disebut sebagai array formula. Array formula. Array formula ni dengan satu function je. Contoh macam ni kan. Kat mana tah? Ini contoh. Dengan satu function ni saja, okey, kita boleh automatic data tu kira. Contoh saya buat pengiraan kat bawah ni. Katakanlah saya isi, ni adalah value cost dengan tax untuk marketing. So kalau saya isi value kat sini 100, automatic kat sebelah dia akan ada value, nampak? Saya tak perlu dah nak tambah formula. Tak ada formula pun kat sini. Formula dekat atas sekali. Dekat array formula. Sudah automatic updated dah. Kalau saya letak 10,000. Okey. Automatic data tu update 10,800. Nampak tak? So ini adalah array formula. Kita ajar dalam fundamental. Okey. Satu function yang mana anda tak perlu nak key in formula banyak kali. Dengan hanya satu formula, kita key in lah 1000 data mana pun, data automatic updated. Okey. Lepas tu kita ajar lagi macam mana anda nak warnakan data. Macam mana anda nak buat filter dengan betul. Okey, kita akan ajar benda-benda tu dekat dalam kelas fundamental. Okey. Kemudian di bahagian advanced analysis kita akan ajar macam mana nak gunakan function input range. Macam ni yang saya tunjuk ni. Dia boleh integrated data di antara file yang sama. Okey. Saya undo balik. Data saya dah hilangkan kat sini. Okey. Antara file yang sama. So bila kita dah update kat sini, okey, so data ni dia akan jadi updated lah. Nampak? Dia updated jadi balik, naik balik. Okey. Kita ajar 4 step utama dalam pengurusan data. Yang pertama, macam mana anda nak buat data input yang baik. Yang kedua, macam mana kita nak buat data preparation yang baik. Yang ketiga, macam mana nak buat data tapisan yang baik. Yang keempat, macam mana nak buat data visualization ataupun pelaporan data dengan baik. Ini contoh pelaporan data. Yang pertama, melalui visualize. Yang kedua, pivot. Kita ajar juga pivot. Okey. Kita ajar. Contoh macam nak display data-data ni. Dekat dalam analysis kita ajar. Ni contoh cara penghinaan secara manual. So kalau kat sini contohnya,
Ada value-value berbeza ni. Kalau saya tukar bulan, tu dekat update lah. Okey. Okey. Dekat dalam report mastery, kami ajar macam mana nak buat template from zero. Kita ada 3 template yang kami kongsikan. Pertama template markah, yang kedua template jualan ni. Yang satu lagi template progress. Kita akan share dan kita akan ajar dalam kelas report mastery nanti. Okey? Sambil-sambil ni kalau siapa nak tanya, boleh tanya. Saya sambung siapkan modul. Saya tengah rangka untuk modul Autocrat. Sambil-sambil kalau nak tanya, boleh nanti tanya. Okey, sambil-sambil kita live, anda boleh nak tanya soalan. Tak ada masalah. Okey. Okey. Saya buang sekejap. Okey, so sambil-sambil boleh tanya soalan. Kita cuba siapkan modul. Saya cuba buat satu modul tengah rangka modul Autocrat untuk kita kongsikan kepada anda semua. Tahu tak mungkin siapa-siapa yang belum tahu lagi Autocrat kat sini? Ada tak yang belum tahu pasal Autocrat lagi? Okey. Masih lagi online. Okey. Ada tak yang belum tahu pasal Autocrat? Apa benda lah Autocrat ni? Siapa biasa ada masalah dalam jana sijil? Ataupun macam mana nak generate sijil yang banyak? Okey, dengan hanya beberapa klik sahaja. Tak perlu copy paste satu-satu. Ada ke yang nak tahu? Mungkin tadi yang dia dah join kita tadi, Yulia, Cik Syafiq, dia dah biasa guna. Okey, tapi ada beberapa lagi function yang mungkin kita tak berapa tak explore banyak lagi. Okey? Okey. So Autocrat ni adalah macam mail merge versi Google. Mail merge versi Google. Okey. So biasanya kita gunakan untuk kita auto generate. Alamak, saya pergi delete pula kan. Auto generate sijil. Sekejap. Show history. Okey, auto generate sijil. Dia boleh auto generate surat-surat, auto generate dokumen, receipt, invoice dan lain-lain. Okey. So dia boleh trigger kalau ada data baru masuk je, dia terus automatic generate. Kalau ada, dia boleh generate, auto generate juga by sela masa. Contohnya kita nak set setiap 1 jam. Setiap 1 jam kita nak auto generate. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, sekejap. Saya pergi ambil saya punya laptop satu lagi untuk siapkan modul. Sambil-sambil kalau dia nak tanya, boleh tanya. Okey? Okey, so terima kasih kepada yang dah like. Okey, pada yang dah follow kita, terima kasih. Okey, yang ada bagi gift pun ada. Siapa bagi gift ni? Terima kasih Fred Loop. Tadi dah bagi gift pada saya. Okey? Terima kasih, terima kasih. Okey, kejap. Saya ambil laptop kejap. Tunggu. Okey, mungkin ada yang macam nak explore kot. Jom kita try explore marketplace. Explore marketplace. Apa benda marketplace ni?
Okay, marketplace ni adalah tempat untuk kita dapatkan third party punya. Alamak, hilang pula sekali lagi. Hilang pula. Apply. Okay, untuk kita dapatkan third party punya aplikasi lah dekat sini. Okay. Okay, so ni adalah kat mana anda boleh dapatkan third party. So benda ni kita boleh integrate direct. Biasanya kita integrate dengan Google Sheets, dengan Google Form. Okay, so saya suka kalau kita pergi kepada Build by Google dulu. Kita tengok Build by Google. Okay, so kat sini adalah yang dicipta oleh Google. Jadi bila dicipta oleh Google ni, insya-Allah lah dia baik, dia tak berbayar lah biasanya. Okey, tak berbayar. Okey, so jom kita try tengok apa tu form notification. Okey. So kat sini dia akan bagi notification bagi setiap kali kalau ada orang hantar isikan form lah dekat kita. Okey. Dekat sini ini kalau update, kalau ada perubahan berlaku dekat dalam Google Drive. Okey, contohnya ada orang upload file baru ke, ada orang komen ke, boleh. Sangat baik untuk kerja-kerja collaboration. Okey, yang ni pun okey lah, jarang pakai. Okey. Ni contoh marketplace yang ada. So ni ada. Tapi yang lain ni kebanyakannya jarang lah kita gunakan sebab dia melibatkan chat. Okey, melibatkan perbincangan lah, chat punya function lah dekat situ. Okey. Sekejap. Okey. So kita tengok apa yang ada kat sini yang menarik. Yang pertama sekali, boleh buka works with apa. Kita boleh pilih lah yang mana kita nak. Okey, saya nak cuba tengok dengan Google Meet apa yang menarik ada kat sini. Okey. Ada tak yang percuma? Okey, boleh. Kita try tengok. Okey. Macam kind of activity kat sini. Kita try tengok. Apa benda Cloudson ni? Oh, dia macam whiteboard lah. Okey. Okey. So ni ada, maksudnya banyak lah function-function yang anda boleh cuba tengok dan explore. Okey. Kalau ada deadline, kita nak create alert dari Google Sheet tu ke email apps apa sesuai integrate. Kita nak create alert dari Google Sheet ke email. Apps apa yang sesuai integrate. Okey. Kalau integrate email ni, sekejap kita tengok. Okey. Mana email notification tu? Sekejap, saya tengok sekejap. Recurring schedule. Saya try tengok. Kalau untuk specifically email apps tu saya tak pastilah ada atau tidak. Dia akan ada, cuma saya tak pasti apps apa yang sesuai lah dekat sini. Yep. Tapi kalau dah deadline, kita boleh set kat sini. Sekejap, saya cuba tengok sekejap Sini tak ada contoh pula.
Kalau antara satu cara lain yang kita boleh buat lah. Kalau app tu saya tak pasti apa. Tapi antara cara lain yang kita boleh buat adalah kita gunakan app script lah. Okay. Okay, jom kita try buat satu. Saya cuba. Tarikh sepatutnya kena siap 12 hari bulan 2 2024. Okey. Tarikh siap sepatutnya 12 hari bulan 2 2024. Due if tarikh ni less than now. Okey, saya buang kejap. Okey, true. Okey, so kita dapat value yang true. Email. Katakan email digitalcamp.waza@gmail.com. Okey. digitalcamp.waza@gmail.com. Okay, jom kita cuba buat. Saya cuba create app script kejap untuk soalan Cik Kaizu. Mana ni? Kalau dah due. Okey. So kita boleh buat ajak email lah dekat sini. Ajak email. Dah due. Okey. Okey, so kat sini kita boleh buat ayat dia. Sana kita boleh buat tajuk dia. Okey. Dah due. Okey. Saya cuba letakkan dulu 17 Februari 11. Okey. So kita buka dia bahagian app script. So dekat sini kita akan letakkan function hantar email kat sini. Okey. Okey, kejap. Saya cuba buat dulu sheet 1. Tak sheet 1. Sheet 1, sheet 2. Okey, di bahagian sheet 2. Saya cuba, kalau ada soalan lain boleh tanya. Saya cuba menjawab soalan Cik Kaizu. So bagi saya masa dululah Cik Kaizu untuk saya cuba buat dulu. Contoh sheet 2. Okey. Okey. So email, tarikh. Saya read script, so saya susun ikut yang sesuai lah kat sini. Terima.
tarikh due. Okey. Oh, sorry. Email tu kat sini. Okey. Okey. Saya suruh macam ni dulu. Subjek email. Kandungan email. Okey. Okey. So, saya susunkan data I1. Kolom B. Kolom C. Subjek, okey. If due, jika tarikh due sudah tiba, okey. Kat sini saya pergi dekat sini. So saya refresh sekejap. Alamak, skrin tak nampak pula. Okey, sekejap. Saya cuba setting. Okey, ni contoh email apps yang saya buat. Sekejap. Oh. Okey, sekejap saya double check dulu. Email, data length. Okey, mula baris kedua betul. Log email dihantar kepada. Okey.
Okey, saya run dulu. Advance. Select all. Okey, ini contoh email dah dihantar. Kalau due. Nampak Jadi kita try buka email satu. Okey, ini contoh lah dah due. Nampak Jadi apa yang dibuat ni adalah kita akan compare lah. Kalau dia lebih daripada due date, okey, lebih daripada due date, dia akan hantar email lah. Okey. So kita boleh set macam ni. Cuma trigger tu, sekejap, saya kena tengok trigger. Saya cuba share nanti dekat dalam link benda ni. Tuan biasa pakai dengan AppScript ke? Kita tak biasa. Kalau biasa pakai AppScript, saya boleh tunjukkan lah, saya boleh kongsikan benda ni. Tak biasa tapi pernah cuba. Okey. Nanti saya hantar skrip ni, tuan cuba buat dan applykan. Ni contoh alamat. Okey. Ni contoh data-data yang telah kita gunakan dan kita boleh try apply lah. So kalau dah due, dia akan hantar email. Okey. Itu contoh yang saya buat lah. Okey. Boleh try DM dengan kita. Boleh try WhatsApp dengan kita 01 sekejap. Ataupun join kita punya grup komuniti WhatsApp. Nanti boleh PM dengan bagi dalam grup. Saya akan cuba PM tuan untuk kita cuba bantu. Saya tak ada masalah, kita cuba bantu macam mana. Okey. Dan saya pun tak biasa sangat dengan AppScript. Maksud saya dari segi language untuk saya faham dengan alamak, hilang balik. Language untuk saya faham dengan JavaScript dengan HTML pun saya tidaklah pro. Okey. Tapi most of the time memang saya optimiskan AI lah untuk saya dapatkan jawapan tu. Okey. Sekarang zaman semua AI sahaja, kita boleh dapatkan jawapan sahaja. Okey, sekejap saya cuba tengok apa masalah dengan saya punya laptop. Okay, for now, ada ke soalan-soalan lain yang nak tanya? Boleh try tanya. Okay. Kalau ada yang nak tanya, boleh try tanya dengan kita. Tak ada masalah. Okay. So, saya akan cuba end live dalam masa 10 minit lagi. Kalau ada yang nak pernah tanya, boleh tanya. Tak ada masalah. Okay. Untuk makluman, kami buat training secara kami ada 3 jenis training yang kami buat. Kami ajar tajuk Microsoft Power BI, Google Sheets, Looker Studio. Dan dalam Google Sheets tu kami ajar banyak lah. Di antaranya kami ajar Google Form. InsyaAllah akan datang kami tengah rangka modul untuk AutoCAD. Okey. Kemudian kita ada 3 method lah dalam kelas kita. Yang pertama e-learning.
Yang kedua, kita buat kelas live. Tapi as for now, kita punya kelas live kita sampai lepas raya baru ada. Bulan 4 baru ada. Kemudian kelas kita secara in-house. Bagi siapa-siapa yang nak buat training dengan kita secara in-house, company yang nak panggil dengan kita, boleh. Kami buat training data. Nak latih tim anda meningkatkan kemahiran dalam pengurusan data, kami akan cuba bantu anda. Okay. Kami berdaftar dengan HRDF dan juga e-perolehan. So, bagi mana-mana yang nak dia jabatan kerajaan, okay, kita boleh juga buat. Mungkin ada juga yang company-company yang pakai LO. Kita boleh buat je. Documentation tu no problem. HRDF kalau company-company yang ada buat caruman, okay, boleh. Tak ada masalah. Okay? Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua pada yang dah follow. Hopefully kita boleh jumpa. InsyaAllah tak ada apa aral. Hari Jumaat pagi kita akan buat live. Terima kasih semua. Okay? Assalamualaikum.